bila parents nak pilih tempat, mesti ada kerisauan. Dah jawapan tadi. Apa Saya nak kerisauan? selamat. Oh, nak selamat. Pada saya selamat. Kedua, saya akan memilih adakah tempat anak saya nak letak ini dapat melahirkan dia punya adab dan akhlak yang baik. Itu yang pertama. Itu target dia. Bukan Bagus. saya fikir dia Hafal berapa juzuk hafal dulu? juzuk tak. Adab dan akhlak dulu. Itu yang lain tu ekstra-ekstra lah. Tapi sebagai parents kan, Ashraf, tak mudah kan kita sendiri kalau kita harap kita saja nak duduk, nak mengadap, nak mengajar. Ya, tak sempat Mana? kadang tu, Tak tak sempat. Kadang kita balik pun petang, maghrib ke apa semua duduk, kita bersemaya jemaah makan-makan, ada anak pun dah macam ni. Apa benda agaknya Ashraf tengok karakter yang paling best lah, karakter. Daripada hasil daripada Development didikan karakter dia. strategik. Saya nak biar dia keluar nanti bila dah besar nanti you as a professional tapi punya akhlak yang baik dan juga punya Al-Quran dalam diri. Tak kisahlah you nak jadi seorang doktor ke nak jadi seorang pelakon. Itulah Ada contoh yang agama di hatinya. Agama di hati.